rambut panjang lah. Besok aku kuliah lah. Kayak rambut nama banyak. Biar cogas ya kan. Minta tikam mak dulu. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Di pajak aku alu nyombai hutang ni tu. Kau icah aku lah 2 minggu dulu lah. Kabar hutang pajak aku kah? Kali minta aku. Banyak tiap mak. Minta tiap mak. Di pitih ka pitih juga lah nak kanduang tu pitih. Pagi lah pitih lo mak gih nak. Bakal siang pitih lo nak. Lai tiuk mangarik pitih. Icik nak payah mencari pitih dah. Dia jam merah lo mak. Jadi aku pitih untuk karek rambut tu. Rambut lah panjang besok aku kuliah mak. Oh, untuk karek rambut. Di keluar yo le. Bukan di pria panjang pak rambut tu banyak. Karek saya lah sekali setahun. Dia malih mama. Tak pede rambut kekor mak. Encik, amba kuliah tu amak juga malunya mak. Anak si Anu je. Pitih banyak tapi rambut anak tabian kayak anak telantar benar mak. Oh iya ya, malu yo buat orang mana. Leh murang kayu risiko kau. Tumben cegak gini mah. Lain nak damam tak kasamu kau berjauh dah. Yo cegak mungkin ni mak. Atu bara pitih kan dia yuang. 15,000 nya mak. 5,000. Mahal cukup abut 5,000 lah. Ni manja aku ni. Aku pitih 20,000 ah. Ambali 5,000 ya. Aduh je balik le mak. Baru nak ada balik dah pitih 5,000 mariang kalau nak balik misu nak bagi hang pitih dah. Yo mak aku mau balik 5,000 ko. Ya mak, si mak. Bye dah mak. Assalamualaikum. Deh, pitih yo nak aku. Yolah, lelok lah. Waalaikumsalam. Siang. Bosan di rumah. Marah. Saya lapau dah. Seragak di Nur. Karambi ya. Tak terlupa padang suluk putuh yo nak. Pitih kedua yo lah ya. Pak Udin dah dulu ni lagi gaji yo nak ke petang dah. Masin parak tu. Bisu dah kecil. Tih lah ya tu. 10,000 pas-pas ni. Yalah, boleh terumpah. Padahal tak terumpah. Angek ko lah, mak patah tu nak. Yo sana. Ada biti sana balik tu. Tu sana. Piti kariang sana. Tindak kini. Saya nampak dia sana kariang lah. Patang-patang ku kariang aja nya. Patut awak tembak nama. Cari juga aku tu. Nak rambut dia resek. Nak kan dicari. Kalau banyak ketumbe. Tu mau di Silangang nak. Cik tu nak Silangang tu. Wih, iyo mah. Mengapa jalan tu? Kemana sana? Tak kerja mah. Ikut sana apa pangkih habuk keluar sental lah. Rambut lah panjang besok kuliah lah. Merang ada amawak. Oh, kak karek rambut sana. Nak ada. Awak pandai karek rambut sana. Model sana. Mohak, cancang, botak, licin. Awak pandai. Farid ko awak mengarit ngomah. Sana tahu Ari kan? Kenapa awak ngarit tu? Iyo tu sana. Oh iya nak. Pada awak pangkih cakap daging nak. Iyo sana. Mangalu ke bangkit sana. Awak pandai lu mengarit mah. Kau iyo pandai sana karya rambut wajah. Kalau panjang mana? Sebelah. Itu, saya tahu di sana. Orang kampung ke awak karek rambut lah koma. Aduh si orang kampung. Wah, capek utang pulang lah. Ego sekolah ya. Ki pandai lagi aku karya rambut tu. Tenang sila. Pandai tu. Kau tak pandai yang ikut awak turun tangan mah. Di mana lah? Jadi aman mah. Dia macam betul aja. Terus kok. Kemana tadi? Lah.
tu karek ambil wah pangek mah hitam mak gua hitam ya. Iya nak. Dah. Ya. Banyak nak ya senang empat doang. Ndak ikut harus teliti awak kerajutan profesional. Nak boleh sama orang kerajut. Betul ya. Aku kurang air masa nak. Ha. Lulur kurang air. Telingo saya dan sana, enggak mengadu sana. Iya sana. Seru sana. Sana. Ikut bakok berlubang sana. Ah tu lubang tu. Ya. Awak ambil skin tapi. Tu dari skin ubek lo baru apa tapi biko. Oh iya. Ini sana. Bisa sebelah lo sana. Sebelah kita sana. Dia punya rangi sana. Dia tenang lah. Kapal lo tenang je dengan. Rangi. Payah mari. Ni. Tenang sana. Kau awak lampang lah gua. Rangi sana. You pada dia rangi tu kan ada ambil indak. Rek tolong baca Dek. Kau tapi jangan kapal lo gua. Kak. Tenang betul. Tenang. Wis. Jam merasa. Tenang curok. Rangi oi. Ni mak pernah nak mau tadi ya. Pak kapai balanju ah. Berapa lu makan dari pagi ya doh. Hatu kau uruk kau Sarawaknya. Baru kau uruk tain mah di mandi. Ya telek. Biarlah. Buat apa boleh sembang. Tuik isi rumahnya nak. Dia nak ciluk lo dia orang kau ya. Tengok banyak lo dalam ya. Cari. Biarlah cari dah lapar. Baik. Sana. Bali lah ya fanta lah. Pada tak kari yang saya siko. Selalu tu rambut ko. Hari yang ngek ko. Tu sama indak sebabnya tu membaik juga nama sana. Tu mengalon bayi sana. Jawab 10,000 nya. Dia pangkas 5,000. Untung sana 5,000 tu ah. Ai dapat lo minum 3 tu ah. Alai, dah pilih sana. Tak boleh pilih cukup emas pilih. Boleh 10 dia. Dek mana? Tunggu sekolah deh. Cepet lah jangan patah lebih tu. Dah nak patah ke lo man. Masa nak dia man sana. Oi aman sana. Oi awak je ragon sana. Orang kampung kau masih kawat sana. Natur sana. Rambut aman, cuman paruh aman sana. Oh karai tahu sana. Ada di. Yo, becik sana. Cepet sana. Yo, sasak dengan karai ya. Dia lama dah gila boleh kau. Di mana sih dia? Jam berapa hari bang? Weh, jam apa mana? Dah buat jam dah. Angin patah tu. Masih tu deh dagel di sana. Yo, pai BAB di sana. Saya nak cek. Oh iya sana. Pada PT tadi mana 10,000. Ha, tak kena je lah. Iyalah haruslah. Mak majan mah. Mah tadi gua. Banyak. Weh, main kancang je mah. Iyalah PT mah. Iya sana dagil tu lah mau mana? Lihat tadi tunggu lah. Tapi sana pandai lo ngari rambut. Kari rambut ocak kayak koko ah. Kau lah selesai dia dagil lah. Telah kari rambut ocak. Culi entar lu. Oh, ni ko pandai lo lebih lagi kuisa mah. Iya. Selesai sana sekolah. Sekolah. Cancak na. Lebih dari kau nak bayar dah. Sa. Ko nak randu. Seru tanahnya. Tenang di sana. Di sana. Sen. Weh, sana nak bertenang ba sana. Rangi tadi masuk hidung sana. Nih, ale go. Pilih ko. Ba sana? Oh, nak dah sana. Dagel tadi ciri di mana sana? Di situ sana. Subarangunan. Ayo, awak turun entar di sana. Oh, iya tak sasak sana. Nah, jadi. Ade. Dia lupa cebok tak? Jadi dia man. Wacuk lupa soalnya.
kawan akan menelangang. Mengaku tahu surah lah. Kali itu ni. Pesan akan makanya. Kan, assalamualaikum kan. Waalaikumsalam, Mak. Mana kan sudah ngasih kau? Ku karek rambut, Mak. Kayak rambut. Ya. Tu siapa ngarian tau? Dagil sama Farid tadi. Mana budak ni ya? Peciri sebarang undang cek, Mak. Ciri. Ya. Ciri. Apa dia karian? Ku agak sama, Mak. Suka. Mak. Oh iya, Mak. Ya. Aku nak mantap lah kau dah. Aku buat wayo seni kau, Mak. Orang cak dan janjang ya. Ini betul kan nak urang kau. Kecil indak. Indak kau balik ada terus. Malah arek mengenakan. Kunyo kerajaan ni nakkan. Pak nak kerja lang-lang kerajaan ni. Kan, boleh kau pangkas lah. Pitiwa 10 tinggal lanyo Mak. Lanyo pakai le dagil 10 tadi. Hanya pakai lah. Ya. Yelah malah arek menakkan kau lah. Ibu dah macam ni. Walaupun langang-langang mereka, orang happy je dia kau mah. Mana itu dah? Dia mak tolong ah. Ni Mak. Malah arek mengenakan kau lah. Deh, mak kalau anak bujangmu tadi ya. Dari tadi pun ada rambut lain. Alun juo pulang lah dah. Kemar kalau nyo. Itu nyo. Ayolah. Kemar nyo ada rambut. Orang yang suruh kan mah. Dia ramai yang suruh. Itu bandar kan. Oi Rapi. You le pada soang le ya. Minta pitih ngarek abu kembo. Amang ngarek di siko. Deh lah tempang lo Mas Ege. Mas Ege karek abu anak mo kau. Kalau nak pandai mengarek abu Mas Ege, nak bukan Mas Ege karek juga lo. Ye, lah nak kerambi. Okey, entah nak boleh. Berang square. Indah ambu nama ngarek dote. Ambu memeluannya. Tidak tahu mo doh. Nak kai ku nampak dan bo kau. Iyo anak kerajaan nak orang berdua. Nak leh mo doh kau kerajaan anak sia. Nak leh anak mo lah bantu kau kau. Baca doh lah kau. Baiklah karek tu kampang keh di mana buik tu ah. Piti 10 you tinggal lanyo Mak. Bahala kau 10 piti tu tinggal lah. 20 mungkin nama. Beli air tadi Mak. La ilah. You la ilah Mas Ege lah. You Mas Ege ngantai piti anakmu 10,000 tadi. Ambu lo ngantai tak? Tiyo Mas Ege mama Mas Ege beli air tadi mah. Dia datang pada ribut-ribut ya. Boleh. Untuk boleh terumpah dah. Nak tantau dah bodoh. Itu pitih anakmu, pitih kau mah. Payah cari dia Mas Ege mah. Baiklah, pulang alai. Baiklah karek abu kau tukang pancake tu dah. Aku pitih je lah ya. Mandi, aku pitih untuk boleh terumpah dah wak. Hi fans. Open my eyes to the sky and try to hop on a cloudy day. Everything good and never stop praying. I need a change. They wake up and rock so far, far away. I want to stop, so I want to stop never. And I love me nang kabaw I do. So I want to stop. Hi guys, so I want to stop never. And I love me nang kabaw. Dan masalah dengan video kita yang ke-28 guys. Bersama kita Aita. Dan itulah korban-korban kita. Sabar guys. Aku dari Payagu Gua. Dari Gua ke Padang untuk menceliak 10 kilo saja. Jangan lupa like and share, subscribe kali ya. And share.